Walaupun you dah ada resepi, kalau you ada 5 tukang masak dan you bagi resepi tu kepada 5 tukang masak tu, selalunya kalau resepi tu tak lengkap, you suruh dia orang masak mi goreng tu, you akan dapat 5 jenis mi goreng yang berbeza. Walaupun you ada resepi. Sebab dia 5 air tangan, 5 jenis tangan yang masak mi goreng. Tapi untuk you mesti ada cara mi goreng yang you nak untuk dijual di kedai. So that's why you kena keluarkan resepi dia yang lengkap. So resepi yang lengkap dia mesti ada di bahan ramuan, dia mesti ada sukatan. Itu 2 basic, tapi actually benda tu tak cukup. Dia kena ada cara pembuatan dia ataupun kita panggil method. Method ni ialah step by step lah, langkah dia. Nombor 1 potong bawang, nombor 2 rendam mi, nombor 3 perap ayam ataupun perap daging tu, lepas tu tuang minyak, tumis bawang dan sebagainya, step by step di 1, 2, 3, 4. Dan satu lagi elemen yang nak kena ada ialah gambar mi goreng tu bila dah siap. So kadang-kadang bila orang buat mi goreng ni, dia akan datang dengan telur ke, dia akan datang dengan apa-apalah. So you kena ada gambar macam mana hasil final product kita panggil, macam mana you nak, supaya bila you bagi resepi ni kepada tukang masak you, dia tahu exactly apa yang dia nak kena buat, macam mana dia nak masak dan macam mana dia nak susun atur pinggan sebelum keluar kepada pelanggan. Itu kegunaan SOP. So kalau restoran tu, kitchen dia tak ada SOP basic macam tu, satu, apa masalah dia? Makanan tu keluar hari ni rasa lain, besok rasa lain. Hari ni manis sikit, besok masin sikit. Tak konsisten. Hari ni keluar ada telur kat atas, besok keluar tak ada telur.